You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum semua and welcome back to my YouTube channel Cactus YT. Dan hari ni Cactus nak main game No Jumping Difficulty Chart OB. Di mana OB ni kita kan tak boleh lompat. Dan korang mesti dah tahu dah lah, ramai dah YouTuber Roblox dah buat konten ni. Jadi sebelum kita mulakan, make sure korang tekan button like, subscribe dan share. Okay, jadi jom kita mulakan. Let's go. Jadi kita bersama kita ada TSY, kita ada Dracopi, budak pelik dengan second. Okay, jom. Button dislike and subscribe. Bukan. Okay, jadi jom. Setakat ni mungkin easy lagi. Kita sudah pernah main dah sikit. Jadi, tapi yeah. Jadi basically untuk round awal ni setakat ni easy lagi. Jom kita buat speed run. Yang setakat ni easy lagi. Kita buat speed run, jom geng. Speed run. Up like horror. Don't give up. Yeah, don't give up. Up like horror. Don't give up like horror. Oh, faham. Yeah, kita tak boleh give up. Kita tak boleh give up. Macam horror, geng. Horror tak pernah give up, geng. Dracopi laju, bang. Alamak. Oh my god! Wow! Okay, kita try lagi. Okay, kita try lagi. Lain macam dia punya jatuh tu. Mana TSY Kita tak nampak dah TSY kat mana. Kenapa TSY dah level dia tinggi sangat dah tu? Dia dah dekat level 146 dah ke? Kita kena slow. Oh tu TSY kat depan. Slow. Slowly like a lemon squeezy. Salah. Okay, tengok Cactus Pro lah. Ni stage apa ni? Tak boleh lalu tepi tu rupanya. Kita memang kena akan lalu kena kat lava tu juga. Okay, be careful. Tak ada apa pun. This convenient. Okay, easy setakat ni, easy lagi sebab kita kat hijau lagi, easy lah. Ada hadiah tapi kita tak boleh nak ambil. Agak mengerikan. Atuk, macam mana rupa hantu tu? Ui, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau, Oh, ya. Yeah. Jom. Okay, lepas. Lepas. Boleh tembus game ni. TSY main cheat. TSY main hack ni. TSY main hack. TSY main hack, geng. TSY jangan main hack, TSY. Sekarang bantai TSY kang. Geng, bantai TSY. Kita bantai TSY main hack. Like and favorite are very appreciate. Okay. Oh, no. Okay, dia sangat pro. Easy lah, easy. This is so easy. Noobnya. Dekat Dracopi ni, kang. Tak kena satu pun. Jangan di skip. What do you mean? Macam mana korang boleh lepas ni? Risau.
Okay. Baik. Lah yang laju tu senang. Okay. Mak kena damage pula lah. Mati. Tengok. Cactus Pro. Jangan dikatakan, jangan kata cactus noob, bahaya. Ya, nanti kena sumpahan tak tahulah. Sumpahan sus. Kerana anda sangat sus. Betul tak Second? Second kalau nak dibandingkan Akif Iskandar dengan cactus, mana lagi sus? Kalau orang ni confirm orang pilih Akif. Sebab Akif adalah the king of sus. Baik. Akif cactus, bukan cactus. Akif the king of sus. Jom kita panjat. Kita masuk sini, kita keluar di sini, kita sini, kita pergi ke sini, lalu kita lompat. Jangan main teleport. Tak adil. Main teleport, mana adil. Apa ni main teleport ni? Diorang ni main teleport. Tengok semua main teleport, semua tak gentle. Geng. Main teleport geng, tak gentle. Korang semua noob main teleport. Cactus tengok tak pernah main teleport tau. Tengok cactus tak pernah main teleport. Dracopi noob. Korang ya dah kot. Lagi sikit terkena. Tak tahu korang semua main teleport. Okay sikit. Tengok Cactus Pro. Tak, semua main teleport geng. Apa nak jadilah dengan diorang ni? Macam nak lepas ni. Okey lah geng, jadi korang dah tengok dah Cactus main game difficulty chart OB. Jadi apa pendapat korang? Best tak best? Kalau korang nak rasa diri korang tercabar, korang boleh main game ni. Jadi korang jangan lupa untuk share, like dan subscribe, okay? Sebab korang kena bantu Cactus untuk dapatkan 300 subscriber secepat mungkin. Sebab Cactus nak buat giveaway untuk korang semua. Jadi kalau korang nak masuk dan menang giveaway tu, korang kena share, like dan subscribe, okay? Share kat kawan-kawan korang semua yang belum subscribe Cactus, korang boleh share, okay? Jadi assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Assalamualaikum Cactus. Ciao. Bye bye semua.